Pejal. Relax sikit. Angkat. Tu dia. Urat keluar. Urat ni dia bergantung dekat body fat ke tak? Betul. Dia bergantung juga bila body fat kita rendah. Rendah ni berapa rendah yang kita boleh nampak urat? Make sure lah. Biasanya 15 ke bawah. 15 ke bawah. 15 ke bawah ni kira patutnya dah nampak abs semua lah kan? Tak nampak tak? Dia dah nampak dah. Nampak dah lah. Dia nampak. Kita cerita untuk orang yang biasa dekat luar sana yang bukan nak masuk competition kan. Berapa persen body fat yang sesuai untuk dia nak maintain, yang dia tak stres hidup, dia masih lagi boleh kata keluar makan dengan family, berapa persen yang cantik? Biasa dia nak badan cantik? Badan cantik 10-15. 10-15? 10-15. Itu badan yang orang kata bagi Amar enjoy life dengan family semua, bercuti, dan korang juga dapat badan lah cantik. So kalau bawah 10 tu, 7 tu, saya cakap korang kena diet lebih lah. Saya rasa korang kena kalori restrict. Tengok apa makan semua, memang kata karbohidrat pun kurang. So macam korang nak enjoy badan cantik dan juga ada six pack kan, 10 hingga 15 the best lah. Korang pun happy. Tapi 10-15 ni kurus Bagi Amar okey je. Bagi Amar kalau badan tu orang tu besar, dia 10-15 cantik. Kalau kurus pun cantik juga. Tak, maksudnya untuk population biasa itu kurus sebenarnya tu. Maksudnya sebab kita dah tahu rakyat Malaysia sekarang banyaknya obesity. 40%. Lebih betul. 40%. Kebanyakan orang 30 ke atas lah. So nasihat sikit dekat nasihat, rakyat Malaysia. jaga pemakanan lah. Okay, pemakanan paling penting. Minyak gula. Minyak gula. Minyak gula tepung. Korang semua jangan ingat kita buat badan kat sini sekadar untuk buat badan saja. Kita nak menggalakkan orang semua untuk aktif, menggalakkan semua untuk menjaga kesihatan, jadi lebih berdisiplin, jadi lebih confident, boleh buat macam-macam dekat dalam hidup. Boleh main dengan anak, itu yang paling penting. Betul. Main dengan anak. Stand by guys. Stay tune untuk next video.